Lebih kurang. Ya. Nak capati satu set. Tapi nak dengan semua lauk ni boleh? Boleh. Kima. Jadi kalau macam gini kima satu pinggan macam ni. berapa ringgit? RM6. RM6. Okey. Ini daging, kari daging pun sama, satu set macam ni RM6. RM6 juga. Okey. Tu lah nampak sedap. Ini adalah resepi turun-turun lah, resepi arwah tu. Okey. Ini sambal sardin RM4 je. RM4. Okey. Kita pakai sardin botan. Kita pakai sardin botan RM4 je. Ini kari daging tadi. Kari daging. Kari kambing. Kari kambing. Kari kambing. Ni kari kambing kan? Kari kambing RM8. Okey. Ini RM8. Yang ni asam pedas ikan merah. Nak bagi mana? Boleh aku. Bagi ni ya? Asam pedas ikan merah ikut saiz lah. Kalau macam ni RM16 je. RM16. Okey. Ini pula kari ayam. Kari ayam memang kurang pedas. Memang untuk budak lah kita buat. Kari dia Okey. pun kurang merah sikit lah. Sebab tak letak cili powder. So budak boleh makan lah. Dan macam ni pun harga dia RM6 juga. RM6. Ya, betul. Okey. Ni capati belajar memang belajar buat sendiri ke apa? Arwah tu India Muslim. Awak tu India Muslim. I see. Ajaran dia lah. Cuma macam lauk asam pedas ke sama sardin tu kan. Mak yang masak lah. Oh, masak. Mak Okey. yang masak. Ada kari semua tu. Capati memang resepi arwah. Mak tu Melayu, mak memang tukang masak. Okey. Resepi kari semua pun daripada arwah. Arwah tu India Muslim. Meletak dekat Batu Pahat asalnya. Okey. Daripada kecil. Dua tiga.